Selamat datang kembali ke Bedah Sains. Hari ini kita akan merungkai satu paradoks maritim yang paling membingungkan dalam sejarah ketenteraan moden. Bayangkan sebuah kapal pemusnah bernilai berbilion dolar dilengkapi teknologi penderia untuk menjejak ancaman hipersonik dari jarak ratusan batu. Namun kapal gergasi ini tiba-tiba menjadi sangat terdedah dan buta terhadap sekumpulan dron plastik yang hanya berharga $500. Bagaimana hal ini boleh terjadi? Kita telah membina beberapa penderia dan sistem radar yang paling canggih dalam sejarah ketamadunan manusia. Sistem ini direka untuk mengesan peluru berpandu yang bergerak pada kelajuan luar biasa di stratosfera. Tetapi ironinya, sistem yang sama ini hampir buta sepenuhnya terhadap ancaman baharu yang meluncur perlahan betul-betul di atas permukaan ombak laut. Fenomena ini sedang mengubah lanskap peperangan secara drastik. Observe the upper body, which exerts a strong influence on the surrounding medium. The lower body responds, creating a dynamic interaction between the two. The system causes a finding media of equilibrium. Sedang mengubah tentera laut yang paling berkuasa di dunia menjadi mangsa yang sangat mudah diserang. Kita perlu memahami mengapa teknologi radar gergasi ini menapis keluar sasaran kecil yang bergerak perlahan, menganggapnya sebagai sekadar gangguan atau hingar latar belakang. Kelemahan sistemik ini mencipta satu lompang maut di mana teknologi yang dianggap lapuk atau terlalu ringkas secara sistematik berjaya mengatasi pertahanan maritim yang paling canggih. Apa yang akan berlaku jika teknologi yang sepatutnya menjadi perisai utama kapal perang sebenarnya bertindak sebagai tabir yang menyembunyikan musuh? Inilah krisis clutter atau kekusutan data yang sedang melanda Angkatan Laut Global. Sistem radar moden sebenarnya telah diprogramkan secara sengaja untuk menapis dan membuang objek bersaiz kecil yang bergerak perlahan. Algoritma ini melihat objek tersebut sebagai hingar untuk mengelakkan penggera palsu daripada burung laut atau punca ombak. Tetapi malang sekali di situlah tepatnya ancaman baru ini bersembunyi. Mereka mengeksploitasi penapis digital ini untuk menyusup masuk tanpa dikesan oleh sistem amaran awal. Drone yang kasar, murah dan mudah didapati di pasaran awam ini sedang mengeksploitasi kelemahan digital yang sangat mematikan. Mereka menggunakan kelemahan perisian ini untuk menenggelamkan sistem pertahanan canggih yang secara logiknya tidak mampu melihat mereka. Kita sedang menyaksikan pengakhiran dominasi mutlak di lautan terbuka seperti yang kita kenali selama ini. Era kapal gergasi yang kebal kini semakin menghampiri penghujungnya. Sementara para laksamana VAR Jeneral tertinggi memfokuskan belanjawan pertahanan kepada ancaman teknologi siluman termaju VAR jet pejuang hipersonik generasi baru, mereka telah terlepas pandang satu ancaman yang merayap perlahan. Langit di atas lautan kini dipenuhi dengan gerombolan dron murah yang tidak peduli tentang kelajuan bunyi tetapi sangat cekap dalam melaksanakan misi bunuh diri mereka secara senyap-senyap. Ini bukanlah sekadar gangguan teknikal yang boleh diselesaikan dengan bat semula komputer. Ia adalah satu kegagalan sistemik pertahanan maritim yang berakar umbi daripada falsafah reka bentuk berdekad lamanya. Hari ini dalam episod Bedah Sains ini, kita akan membedah secara terperinci bagaimana sebuah teknologi primitif berjaya membatalkan keberkesanan penderia dan radar yang paling mahal di planet bumi. Mari kita mulakan dengan perbandingan kos yang sangat tidak masuk akal. Pertimbangkan kos pembinaan sebuah kapal pemusnah kelas Arleigh Burke. Kapal perang ini berharga kira-kira $2.2 bilion untuk dibina, tidak termasuk kos penyelenggaraan dan gaji anak kapal. Ia adalah keajaiban kejuruteraan moden, dipenuhi dengan aloi titanium, radar tata susunan berfasa dan peluru berpandu pemintas yang mematikan. Sekarang bandingkan raksasa keluli bilion dolar itu dengan sebuah drone buatan sendiri. Drone ini dibina menggunakan komponen komersial yang boleh dibeli dalam talian dengan harga sekitar $500 sahaja. Rangkanya diperbuat daripada gentian karbon murah, motornya dari kilang mainan dan perisian penerbangannya sumber terbuka. Namun pertembungan antara Daud dan Goliath moden ini sering kali berakhir dengan kejutan yang menggerunkan. Untuk memahami titik buta ini, kita mesti melihat pada reka bentuk warisan sistem tempur Agis dan radar SPY. Sistem ini dibangunkan semasa era Perang Dingin dengan satu objektif utama, menjejak dan memusnahkan peluru berpandu balistik nuklear dan pesawat pengebom supersonik yang terbang tinggi di stratosfera. Pemikiran para jurutera pada masa itu adalah untuk melihat sejauh mungkin dan sepantas mungkin ke arah langit. Sistem Aegis direka untuk memproses data sasaran yang bergerak pada kelajuan Mach 3 atau lebih. Antenanya memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat, mengimbas cakrawala untuk mencari sebarang anomali logam yang besar. Kerana fokusnya adalah pada sasaran berkelajuan tinggi dan beraltitud tinggi, penderianya diselaraskan untuk mengabaikan objek yang tidak memenuhi profil ancaman tradisional ini.
Bayangkan kejutan psikologi yang dialami oleh pasukan teknikal berpangkat tinggi di Pusat Maklumat Tempur. Mereka duduk di hadapan skrin radar pendar fluor hijau yang bernilai jutaan dolar, yakin bahawa mereka dilindungi oleh perisai elektronik yang kebal. Tiba-tiba, pengawal di geladak luar menjerit melalui radio bahawa terdapat berpuluh-puluh objek terbang menghampiri kapal, sedangkan skrin radar mereka menunjukkan langit yang kosong. Ketidakupayaan penderia utama untuk mengesan ancaman yang jelas kelihatan dengan mata kasar mencipta krisis keyakinan yang serius. Latihan bertahun-tahun mengajar kelasi untuk mempercayai instrumen mereka lebih daripada deria mereka sendiri. Apabila instrumen tersebut gagal secara senyap, ia mencetuskan panik dan kekeliruan taktikal. Inilah realiti menakutkan apabila paradigma teknologi lama bertembung dengan taktik peperangan asimetri moden. Di sinilah kita perlu membedah sains di sebalik paradoks Doppler dan penapis digital. Radar moden menggunakan kesan Doppler untuk mengukur kelajuan objek. Prinsipnya sama seperti bunyi siren ambulans yang berubah nada apabila ia melepasi anda. Radar menganalisis perubahan frekuensi gelombang yang dipantulkan kembali. Jika objek bergerak pantas, anjakan frekuensinya besar. Jika ia bergerak perlahan, anjakannya sangat kecil. Pemprosesan isyarat moden bertindak membuang secara aktif objek yang bergerak perlahan. Mengapa? Kerana lautan dipenuhi dengan benda yang bergerak perlahan. Burung camar terbang, awan tebal ditiup angin, dan yang paling utama, ombak laut yang sentiasa bergelora. Jika radar tidak menapis kelajuan rendah ini, skrin pengendali akan menjadi putih sepenuhnya, dipenuhi dengan ribuan titik palsu yang tidak membawa makna taktikal. Oleh itu, jurutera menetapkan ambang kelajuan minimum. Sebarang objek yang terbang di bawah kelajuan tertentu, katakanlah 100 km sejam, akan dikategorikan secara automatik oleh komputer sebagai burung atau cuaca, lalu dipadamkan dari paparan. Drone murah sengaja direka untuk terbang perlahan berada tepat di bawah ambang penapis ini. Ia menyamar secara digital sebagai seekor burung laut yang sedang mencari ikan. Selain daripada kelajuan, kita mesti menganalisis ciri fizikal drone itu sendiri. Pesawat pejuang dan peluru berpandu tradisional diperbuat daripada logam berat seperti aluminium dan keluli. Logam adalah pemantul gelombang elektromagnetik yang sangat baik, menghasilkan keratan rentas radar atau radar cross-section yang besar. Radar kapal perang direka khas untuk mencari pantulan logam yang terang ini di ruang udara. Tetapi drone murah ini berbeza sama sekali. Ia dibina hampir keseluruhannya daripada gentian karbon, plastik polimer dan komponen komposit. Bahan-bahan ini secara semula jadinya lut sinar kepada banyak frekuensi radar atau ia menyerap gelombang tersebut dan bukannya memantulkannya kembali. Keratan rentas radar sebuah drone plastik bersaiz kecil adalah lebih kurang sama dengan saiz seekor burung merpati. Ketiadaan permukaan logam yang besar bermakna drone ini tidak memancarkan isyarat amaran yang kuat. Digabungkan dengan kelajuan terbangnya yang perlahan, ia menjadi halimunan secara praktikal. Komputer radar kapal perang yang bernilai berbilion dolar itu menerima pantulan isyarat yang lemah, melihat kelajuan yang rendah dan dengan pantas membuat keputusan logik. Ini hanyalah sampah terbang atau burung. Abaikan. Sekarang, mari kita terokai satu fenomena alam yang dipanggil lompang kekusutan atau clutter gap. Ini adalah zon persekitaran yang sangat spesifik tepat di atas permukaan laut. Di zon ini, ketinggian ombak laut yang bergelora, buih-buih putih dan semburan air masin mencipta persekitaran elektromagnetik yang sangat bising dan mengelirukan bagi mana-mana penderia radar yang cuba melihat menembusinya. Air laut masin adalah konduktor elektrik yang baik dan ia memantulkan isyarat radar dengan sangat kuat. Apabila laut bergelora, pantulan dari ombak ini mencipta dinding hingar statik pada skrin radar. Drone yang terbang rendah dalam taktik yang dikenali sebagai sea air skimming atau meluncur laut bersembunyi secara fizikal di sebalik dinding ombak ini. Mereka menggunakan persekitaran laut sebagai jubah penyamaran semula jadi. Buih laut dan semburan air masin secara efektif menyerap dan menyebarkan tenaga elektromagnetik. Bagi radar yang cuba melihat ke bawah ke arah permukaan laut dari tiang kapal yang tinggi, drone yang terbang rendah ini sepenuhnya dikaburkan oleh pantulan ombak. Ia ibarat cuba mencari kelip-kelip kecil yang terbang di hadapan lampu sorot stadium yang menyilaukan mata. Ia hampir mustahil untuk dibezakan secara digital. Kelemahan teknikal ini membawa kita kepada masalah seterusnya yang lebih kritikal, matematik pelesapan atau the math of attrition. Peperangan moden bukan sahaja tentang siapa yang mempunyai senjata paling hebat, tetapi siapa yang mampu bertahan dalam permainan ekonomi. Taktik gerombolan atau swarming mengubah persamaan ini secara radikal memihak kepada penyerang yang mempunyai bajet yang jauh lebih kecil.
Mari kita bedah ketidakseimbangan ekonomi yang melampau ini. Untuk memusnahkan satu ancaman udara, kapal pemusnah biasanya melancarkan peluru berpandu pemintas seperti siri standard misail atau SM-2. Satu peluru berpandu pemintas ini berharga kira-kira $2 juta. Bayangkan ironi yang menyakitkan apabila senjata berteknologi tinggi bernilai $2 juta ini dilancarkan hanya untuk memusnahkan sebuah drone plastik yang kos pembuatannya lebih murah daripada sebuah telefon pintar terpakai. Dari sudut pandangan taktikal, memusnahkan drone tersebut adalah satu kejayaan kerana ia menyelamatkan kapal. Tetapi dari sudut pandangan strategik dan ekonomi, ia adalah satu kekalahan yang teruk. Penyerang boleh menumpaskan ekonomi negara lawan hanya dengan memaksa mereka membelanjakan peluru mahal. Inilah yang dipanggil sebagai asymmetry cost. Jika musuh menghantar 100 drone berharga $500, jumlah kos serangan mereka hanyalah $50,000. Untuk bertahan, kapal perang perlu melancarkan 100 peluru berpandu bernilai $2 juta setiap satu, menelan belanja pertahanan sebanyak $200 juta. Persamaan matematik ini jelas tidak mampan untuk sebarang tentera laut di dunia. Selain daripada kebangkrapan ekonomi, terdapat had fizikal yang mutlak pada setiap kapal perang. Kapasiti peluru. Sebuah kapal pemusnah kelas Arleigh Burke mempunyai 96 sel pelancaran menegak. Walaupun setiap sel dipenuhi dengan peluru berpandu anti pesawat yang mana tidak pernah berlaku kerana mereka juga perlu membawa peluru berpandu anti kapal selam dan serangan darat, jumlahnya tetap terhad. Ini membawa kita kepada satu konsep menakutkan yang dipanggil titik tepu atau saturation point. Titik tepu adalah detik apabila sistem pertahanan yang masih berfungsi dengan sempurna kehabisan peluru fizikal sebelum gerombolan musuh berjaya dimusnahkan sepenuhnya. Taktik gerombolan drone Direca khusus untuk mengeksploitasi kelemahan kapasiti inventory ini, ia adalah permainan nombor yang kejam. Jika musuh melancarkan 120 drone secara serentak dan kapal anda hanya mempunyai 96 peluru berpandu, matematik pelesapan menjamin bahawa sekurang-kurangnya 24 drone akan berjaya menembusi pertahanan anda, tidak kira betapa canggihnya radar anda. Apabila peluru berpandu terakhir dilancarkan, kapal gergasi itu menjadi sasaran duduk yang tidak berdaya di tengah lautan. Mari kita kaji pertempuran maritim sebenar yang berlaku baru-baru ini sekitar tahun 2024 dan 2025. Di perairan bergolak, kita melihat bagaimana gelombang serangan drone yang diselaraskan secara berperingkat berjaya mengatasi sistem pertahanan titik tempatan. Penyerang tidak lagi melancarkan satu atau dua drone tetapi gelombang berterusan yang memenatkan sistem logistik kapal. Dalam pertempuran ini, drone pertama bertindak sebagai umpan memaksa kapal perang mendedahkan kedudukan mereka dan menghabiskan peluru berpandu jarak jauh yang berharga. Kemudian gelombang kedua yang terbang lebih rendah menyusup masuk melalui lompang kekusutan radar. Akhirnya, apabila peluru utama habis, gelombang ketiga masuk untuk memberikan pukulan maut menggunakan bahan letupan perobek perisai. Sistem pertahanan jarak dekat atau CIWS seperti Phalanx yang ikonik dengan bunyi tembakannya yang menderu sepatutnya menjadi barisan pertahanan terakhir. Walaupun ia mampu memuntahkan ribuan peluru seminit, CIWS mempunyai masalah yang sama, pelurunya terhad dan ia direka untuk menembak satu sasaran pada satu masa. Menghadapi gerombolan 300 darjah, CIWS dengan cepat mengalami bebanan sasaran yang melampau. Apabila sistem radar digital gagal menapis ancaman dengan berkesan, beban tanggungjawab jatuh sepenuhnya ke bahu elemen manusia. Pengendali terpaksa bergantung pada kamera terma dan optik elektro untuk pengesahan visual. Tetapi di sinilah kita menemui had keupayaan biologi manusia dan batasan fizikal optik di persekitaran laut yang mencabar. Memerhatikan ufuk yang tidak berkesudahan adalah tugas yang sangat meletihkan. Mari kita nilai mengapa kamera terma dan optik terkial-kial untuk membezakan drone kecil daripada garis ufuk. Drone plastik kecil yang dikuasakan oleh motor elektrik bateri tidak menghasilkan haba yang banyak. Berbeza dengan enjin jet peluru berpandu yang memancarkan suar haba yang sangat terang, drone elektrik bersuhu hampir sama dengan suhu udara persekitaran sekelilingnya. Kekurangan tanda tangan terma ini menyukarkan kamera inframerah untuk menguncinya. Dalam keadaan pencahayaan yang berbeza seperti silau matahari senja atau kabus pagi yang tebal, kamera optik biasa juga menjadi tidak berguna. Lensa kamera terhalang oleh titisan air masin dan silau ombak mencipta ribuan titik cahaya yang mengelirukan algoritma penjejakan imej automatik. Akibatnya, kaki tangan terpaksa mengambil alih pengenalpastian sasaran secara manual. Ini membawa kepada fenomena psikologi yang dikenali sebagai kelesuan penderia atau sensor fatigue. Bayangkan anda terpaksa merenung skrin berbintik-bintik selama 8 jam tanpa henti.
Cuba membezakan sama ada titik hitam yang berkedip sejauh 5 batu itu adalah seekor burung pelikan atau drone yang membawa bahan peledak C4. Kelesuan melampau ini menyebabkan masa tindak balas manusia menurun secara drastik. Terdapat kelewatan yang sangat berbahaya antara saat pengesahan visual berjaya dilakukan dan saat butang tembak ditekan. Dalam senario peperangan drone berkelajuan tinggi jarak dekat, kelewatan 2 atau 3 saat akibat keraguan manusia sudah cukup untuk menentukan perbezaan antara hidup dan mati bagi seluruh anak kapal. Apabila sistem automatik sepenuhnya gagal mengunci sasaran kerana kekurangan data radar yang kukuh, manusia di dalam gelung keputusan menjadi titik kelemahan botol atau bottleneck. Otak manusia tidak direka untuk memproses ratusan titik hubungan kecil yang bergerak secara rawak dalam corak gerombolan 3 dimensi. Ia adalah bebanan kognitif yang melampaui kapasiti biologi evolusi kita. Setiap saat yang dihabiskan oleh pengendali manusia untuk mengezoom kamera, cuba memfokuskan lensa menembusi kabus laut dan mengesahkan secara lisan dengan komanda kapal adalah saat berharga yang hilang. Drone gerombolan tidak mempunyai keraguan. Ia dikawal oleh algoritma ringkas yang kejam, cari kapal, terbang ke arahnya dan letupkan diri. Manusia terpaksa berfikir manakala mesin terus bertindak. Menyedari bahawa peluru berpandu tradisional terlalu mahal dan terhad manakala meriam konvensional tidak cukup pantas, tentera laut dunia kini terpaksa melakukan anjakan paradigma yang drastik. Mereka sedang beralih secara agresif ke arah peperangan elektromagnetik, senjata laser dan teknologi gelombang mikro bertenaga tinggi. Ini adalah satu-satunya jalan keluar logik dari krisis kehabisan peluru fizikal. Mari kita kaji senjata tenaga terarah atau Directed Energy Weapons. Berbeza dengan peluru berpandu yang berharga jutaan dolar, tembakan senjata laser hanya menelan kos beberapa dolar nilai bahan api diesel untuk menjana tenaga elektrik. Selagi enjin kapal masih berfungsi dan menghasilkan kuasa, kapal perang tersebut secara teorinya memiliki peluru tanpa had. Ini membalikkan semula matematik pelesapan memihak kepada kapal. Pancaran laser bertenaga tinggi memanaskan komponen plastik dan litar elektronik drone dalam masa beberapa saat, menyebabkan ia terbakar atau mencair di udara. Laser bergerak pada kelajuan cahaya, jadi tiada konsep mengelak bagi drone. Jika laser dapat melihatnya, laser pasti mengenainya. Namun, laser mempunyai kelemahan kritikal. Pancarannya dilemahkan oleh kabus laut yang tebal, hujan dan awan rintik. Di sinilah sistem gelombang mikro berkuasa tinggi atau high power microwave mengambil alih. Berbeza dengan laser yang memfokuskan pancaran pada satu titik, gelombang mikro memancarkan kon tenaga elektromagnetik yang lebar. Tenaga ini menembusi selongsong drone dan secara harfiah memanggang litar papan induknya. Ia tidak memerlukan sasaran yang tepat, hanya perlu dihalakan ke arah gerombolan secara umum. Teknologi gelombang mikro amat berkesan terhadap taktik gerombolan kerana ia boleh melumpuhkan berpuluh-puluh drone secara serentak dalam satu sapuan. Ia menggoreng komponen elektronik rapuh drone komersial tanpa memerlukan bahan letupan. Tetapi sistem tenaga terarah ini memerlukan kuasa penjanaan elektrik yang sangat besar, sesuatu yang tidak dimiliki oleh reka bentuk kapal perang warisan lama. Selain pemusnahan fizikal, terdapat juga lonjakan besar dalam peperangan elektronik atau electronic warfare. Kapal-kapal moden kini mengerahkan zon gangguan tempatan atau localized jamming zones. Ia mencipta gelembung perlindungan elektromagnetik di sekeliling kapal, memutuskan pautan kawalan radio antara drone dan pengendali mereka, serta mengganggu isyarat GPS yang membimbing drone tersebut. Namun gangguan isyarat frekuensi luas ini adalah pedang bermata dua. Dalam usaha terdesak untuk membutakan drone musuh, kapal perang secara tidak sengaja mengganggu komunikasi dan penderia mereka sendiri. Gelembung gangguan ini menyebabkan akibat yang tidak diingini terhadap penyelarasan taktikal dengan kapal sekutu yang berhampiran, mencipta zon kekeliruan komunikasi kawan atau lawan yang berbahaya. Jadi, ke manakah arah tuju pertempuran maritim selepas ini? Kita sedang melihat perubahan evolusi yang mungkin menyaksikan pengakhiran era kapal permukaan gergasi berbilion dolar. Arkitek tentera laut kini membuat spekulasi tentang masa depan di mana badan kapal keluli besar yang menjadi sasaran mudah digantikan dengan rangkaian teragih bot rondaan tanpa pemandu yang lebih kecil dan lincah. Untuk memulihkan penglihatan dan mengatasi mu laut, kapal-kapal gergasi masa depan tidak lagi bergantung semata-mata pada radar tiang tinggi mereka. Sebaliknya, mereka akan bertindak sebagai kapal induk melepaskan kawanan drone penderia kecil mereka sendiri untuk membentuk jaringan amaran awal berpuluh batu di hadapan. Drone melawan drone, AI melawan AI. Dalam tarian kematian di atas lautan bergelora. Sejarah sentiasa berulang. Setiap kali sejenis perisai kebal dicipta, anak panah baru yang lebih murah akan dihasilkan untuk menembusinya.
Dron plastik berharga $500 telah membuktikan bahawa inovasi tidak semestinya datang dari makmal berbilion dolar. Kadang-kadang ancaman paling berbahaya datang dari teknologi lapuk yang digunakan dengan cara yang sangat kreatif. Terima kasih kerana menonton Bedah Sains. Kekal ingin tahu. Mari kita gali lebih dalam sains bahan yang menjadikan drone ini sangat sukar dikesan. Jentian karbon, bahan utama pembinaan drone, mempunyai struktur kristal yang unik. Apabila gelombang elektromagnetik dari radar menembusi jaringan karbon ini, sebahagian besar tenaga diserap dan ditukar menjadi haba mikroskopik, bukannya dipantulkan kembali. Ini adalah prinsip asas teknologi siluman atau stealth. Bentuk geometri drone komersial juga memainkan peranan. Berbeza dengan jet pejuang yang mempunyai permukaan rata yang besar, drone quadcopter dipenuhi dengan sudut tajam, pendawaian berselirat dan permukaan melengkung yang kompleks. Bentuk yang tidak sekata ini menyebarkan sedikit pantulan radar yang ada ke pelbagai arah yang rawak, mengelakkan isyarat tersebut kembali lurus ke antena penerima kapal perang. Malah, kipas drone yang berputar pantas mencipta satu fenomena aneh yang dikenali sebagai modulasi bilah pemutar. Pusingan kipas plastik ini menghasilkan gangguan mikroskopik dalam isyarat Doppler yang sering dikelirukan oleh algoritma penapisan warisan sebagai kepakan sayap burung laut yang besar. Perisian canggih kapal secara tidak sengaja mengklasifikasikannya sebagai hidupan liar yang tidak berbahaya. Kembali kepada isu lompang kekusutan, anda mungkin tertanya-tanya mengapa tidak turunkan sahaja antena radar lebih dekat dengan permukaan laut untuk melihat di bawah ombak. Masalahnya ialah lengkung bumi. Untuk mengesan peluru berpandu hipersonik dari jarak ratusan batu, radar mesti diletakkan setinggi mungkin di atas tiang kapal. Ketinggian ini mencipta zon buta yang besar betul-betul di kawasan sekeliling kapal. Zon buta ini adalah lompang geometri di mana pancaran radar utama tidak dapat menyapu dengan berkesan tanpa memantulkan terlalu banyak tenaga dari laut yang bergelora. Drone yang dilancarkan dari bot nelayan kecil yang berdekatan boleh memulakan penerbangan mereka terus di dalam zon buta ini, sepenuhnya meminta sistem amaran awal jarak jauh yang bernilai berbilion dolar itu. Mari kita bedah perisian kecerdasan buatan yang mengawal gerombolan ini. Drone moden tidak lagi diterbangkan secara manual oleh manusia menggunakan alat kawalan jauh. Mereka beroperasi sebagai satu entiti bersepadu, sejenis minda sarang atau hive mind. Jika satu drone ditembak jatuh oleh laser, drone lain secara automatik menyesuaikan laluan penerbangan mereka untuk menutup kekosongan tersebut. Minda sarang ini menggunakan algoritma pergerakan yang diilhamkan oleh alam semula jadi, seperti kawanan burung layang-layang atau sekolah ikan. Pergerakan yang diselaraskan tetapi rawak ini direka khusus untuk mengelirukan perisian penjejakan sasaran automatik kapal perang. CIWS Phalanx yang direka untuk menjejaki trajektori linear peluru berpandu terpaksa mengira semula sasaran secara berterusan, membuang masa yang kritikal. Dampak ekonomi dari ancaman asimetri ini melangkaui kos peluru berpandu. Rantaian bekalan logistik tentera laut global sedang tertekan. Untuk menambah semula peluru berpandu bernilai $2 juta yang telah ditembakkan, kapal perang seringkali terpaksa kembali ke pelabuhan yang mesra. Operasi pemuatan semula peluru berpandu pelancaran menegak di tengah laut yang bergelora adalah sangat berbahaya dan sangat jarang dilakukan. Ini bermakna sekumpulan drone berharga murah bukan sahaja mengancam kapal secara fizikal, tetapi mereka berjaya mencapai matlamat strategik utama penafian kawasan. Dengan mengosongkan kelopak peluru kapal pemusnah, musuh secara berkesan semata-mata kerana mereka telah kehabisan peluru untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Penyelesaian yang sedang giat dibangunkan oleh jurutera maritim adalah gabungan penderia atau sensor fusion yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan. Daripada bergantung pada satu radar gergasi, kapal masa depan akan menggabungkan data dari ratusan penderia kecil, akustik, optik, terma dan radar frekuensi tinggi jarak dekat. AI akan menganalisis semua data yang tidak lengkap ini untuk membentuk satu gambaran ancaman yang utuh. Sebagai contoh, penderia akustik. Walaupun drone plastik tidak memantulkan radar dengan baik dan tidak mengeluarkan haba yang tinggi, motor elektrik dan kipasnya menghasilkan frekuensi bunyi dengungan yang sangat spesifik. Mikrofon berarah berketepatan tinggi yang dipasang di sekeliling kapal boleh dilatih oleh AI untuk mengecam profil bunyi dengungan ini walaupun di tengah-tengah bunyi deruman ombak dan enjin kapal. Apabila AI menggabungkan isyarat akustik yang lemah ini dengan tumpukan haba yang samar-samar dari kamera terma, algoritma akhirnya dapat membuat kesimpulan tahap kepastian 90% bahawa terdapat ancaman di sektor tersebut. Sistem kemudiannya secara automatik mengarahkan senjata laser untuk memfokuskan pancarannya ke arah koordinat tersebut, meminta sama sekali kelewatan tindak balas manusia. Namun, teknologi senjata laser generasi terkini masih menghadapi halangan termodinamik.
Menjana pancaran cahaya 100 kilowatt memerlukan jumlah tenaga elektrik yang besar dan ia menghasilkan sisa haba buangan yang melampau. Sistem penyejukan cecair pada kapal perang mesti dipam dengan kapasiti maksimum untuk mengelakkan turret laser daripada meleburkan dirinya sendiri selepas melepaskan beberapa siri tembakan panjang. Oleh itu, ramai pakar pertahanan percaya bahawa senjata gelombang mikro berkuasa tinggi adalah penyelesaian jangka panjang yang lebih mampan. Gelombang mikro tidak terjejas oleh kabus tebal atau hujan lebat yang merupakan kelemahan utama senjata laser. Ia mampu menyapu kawasan langit yang luas, menjadikannya senjata anti-gerombolan yang paling ideal untuk persekitaran maritim yang sentiasa dilanda cuaca buruk. Tetapi jangan fikir pihak musuh akan duduk diam. Dalam perlumbaan senjata yang berterusan ini, pembina drone mula membalut komponen elektronik kritikal mereka dengan sangkar Faraday yang ringan. Sangkar jaringan dakwai halus ini bertindak memesongkan serangan gelombang mikro melindungi litar dalaman drone daripada digoreng. Evolusi tindak balas dan tindak balas-balas ini berlaku pada kelajuan yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Bagi Angkatan Laut yang belum memiliki senjata laser futuristik, mereka terpaksa beralih kepada penyelesaian kinetik yang lebih murah. Kita mula melihat kapal perang dilengkapi dengan penderia baharu yang dipadankan dengan meriam rantaian kaliber kecil yang menembak peluru berpecah di udara. Peluru ini meletup berhampiran sasaran, mencipta awan serpihan tajam yang direka untuk merobek kipas plastik drone yang rapuh. Kunci utama untuk mengalahkan ancaman drone komersial ini bukanlah perkakasan gergasi, sebaliknya perisian kecerdasan buatan yang lincah. Kapal perang masa depan akan kelihatan lebih seperti pusat data terapung berbanding platform meriam tradisional. Peperangan laut telah beralih daripada pertandingan siapa yang mempunyai perisai keluli paling tebal kepada siapa yang mempunyai kelajuan pemprosesan chip silikon yang paling pantas. Konsep peperangan asimetri bukanlah perkara baru. Daud sentiasa mencari cara untuk membaling batu ke arah Goliat. Tetapi apa yang unik pada era ini ialah kadar percambahan teknologi. Teknologi drone komersial berkembang pada kelajuan pasaran pengguna awam didorong oleh hobi fotografi dan penghantaran bungkusan. Rantaian bekalan tentera tradisional yang perlahan tidak mampu bersaing dengan kelajuan inovasi pasaran bebas. Kesan global daripada anjakan ini sangat menggemparkan. Negara-negara kecil atau kumpulan bukan negara dengan bajet pertahanan yang terhad kini mempunyai keupayaan untuk menafikan akses laut kepada kuasa besar dunia. Selat maritim yang sempit dan laluan perkapalan komersial menjadi sangat terdedah. Titik buta bilion dolar ini telah mendemokrasikan kuasa pemusnah di lautan secara radikal. Menyedari realiti baru ini, doktrin tentera laut sedang ditulis semula secara agresif. Kapal pemusnah kelas Arleigh yang ikonik mungkin akan menjadi antara raksasa keluli terakhir seumpamanya. Mereka bentuk kapal masa depan akan lebih memfokuskan kepada modulariti, ruang penjanaan kuasa elektrik yang besar untuk senjata laser dan teluk pelancaran untuk armada drone pertahanan mereka sendiri. Untuk memahami batasan penderia secara teknikal, kita mesti bercakap tentang panjang gelombang radar. Radar pertahanan udara jarak jauh biasanya beroperasi pada jalur gelombang S atau L. Panjang gelombang yang panjang ini sangat cemerlang untuk menembusi awan ribut dan bergerak jauh melepasi ufuk, tetapi ketepatan fizikalnya sangat rendah. Mereka tidak boleh melihat butiran objek yang lebih kecil daripada saiz gelombang itu sendiri. Ini bermakna, walaupun radar jarak jauh mendeteksi sesuatu, pada skrin ia hanya muncul sebagai gumpalan piksel yang besar dan kabur. Drone berukuran 2 kaki yang terbang melintasi gelombang L-band hampir tidak mendaftarkan sebarang gangguan yang bermakna. Untuk melihat objek kecil dengan jelas, kapal memerlukan radar jalur X berfrekuensi tinggi. Tetapi radar frekuensi tinggi ini mempunyai jarak yang sangat terhad dan mudah diserap oleh kelembapan udara. Satu penyelesaian jangka pendek yang sedang dilaksanakan adalah kemaskini perisian secara pukal kepada sistem radar Aegis. Jurutera sedang menulis semula algoritma penapis Doppler untuk tidak lagi memadam secara automatik objek kecil yang bergerak perlahan. Sebaliknya, skrin radar mula memaparkan segala-galanya. Tetapi seperti yang kita jangkakan, ini membawa kembali masalah asal bebanan maklumat yang melampau. Apabila penapis kelajuan rendah dimatikan, radar tiba-tiba menjadi sangat rabun silau. Skrin di pusat maklumat tempur kini dipenuhi dengan ribuan titik palsu yang mewakili setiap puncak ombak yang pecah, setiap ekor burung camar dan setiap serpihan terapung di laut. Manusia tidak mungkin dapat menyaring kekusutan data ini. Ia adalah ibarat cuba mencari sebatang jarum di dalam timbunan jarum palsu. Di sinilah pembelajaran mesin atau machine learning dipertanggungjawabkan. Rangkaian neural sedang dilatih dengan berjuta-juta jam rakaman radar di persekitaran laut yang mencabar.
AI ini belajar membezakan corak penerbangan mikroskopik antara seekor burung pelikan yang meluncur mengikut arus angin dan sebuah drone quadcopter yang mengekalkan altitud yang kaku secara mekanikal. Corak pergerakan buatan berbanding organik. Mari kita lihat kembali batas pemintasan kinetik. Terdapat peluru berpandu yang lebih kecil dan lebih murah sedang dibangunkan seperti RIM 116 Rolling Airframe Missile atau RAM. Ia sangat lincah dan berkesan. Tetapi secara relatifnya, ia masih berharga hampir $1 juta unit. Ia masih gagal menyelesaikan masalah asimetri ekonomi apabila berdepan dengan drone yang dibeli dari katalog dalam talian. Walaupun drone ini kecil, ancamannya tidak boleh dipandang remeh. Drone komersial yang diubah suai mungkin hanya mampu membawa beban letupan seberat 2 atau 3 kilogram. Ia tidak cukup untuk menenggelamkan sebuah kapal pemusnah kelabu gergasi seberat 9,000 tan. Namun drone ini tidak direka untuk menenggelamkan kapal, ia direka untuk membutakan dan melumpuhkannya secara taktikal. Sasaran utama gerombolan drone ini adalah pendiri rapuh yang terletak di bahagian luar kapal, tata susunan radar, kamera elektrooptik dan antena komunikasi. Letupan kecil seberat 2 kg tepat pada panel radar utama sudah cukup untuk memusnahkan mata kapal tersebut. Kapal perang yang buta tidak lagi menjadi ancaman, ia hanyalah sasaran terapung yang menunggu untuk ditenggelamkan oleh peluru berpandu anti kapal yang sebenar. Kita sedang memasuki era peperangan teragih atau decentralized warfare. Falsafah tentera laut tradisional adalah memusatkan kuasa tembakan maksimum pada beberapa platform besar yang sangat mahal. Falsafah drone adalah menyebarkan kuasa tembakan kecil ke atas ratusan platform murah yang boleh dikorbankan. Dalam pertembungan antara pemusatan gergasi dan penyebaran teragih, sejarah selalunya memihak kepada entiti yang sukar ditangkap. Perubahan ini juga memberi kesan mendalam kepada psikologi pemerintahan. Komander kapal kini hidup dalam keadaan paranoia berterusan. Pada masa lalu, mereka boleh berehat selagi radar jarak jauh tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman balistik. Kini, ancaman boleh muncul pada bila-bila masa dari jarak kurang dari 5 batu, memberikan mereka hanya beberapa saat untuk membuat keputusan hidup dan mati. Mari kita kembali kepada harapan besar senjata laser. Sistem seperti AN, SEQ, 3 Laser Weapon System atau LAWS telah diuji secara meluas. Semasa ujian dalam keadaan cuaca cerah di perairan Teluk yang tenang, ia beroperasi dengan sempurna mencairkan sayap drone dari jarak yang selamat. Tetapi lautan sebenar jarang sekali tenang dan cerah. Ia adalah persekitaran paling ganas di bumi. Satu fenomena fizik yang dipanggil thermal blooming atau pekaran terma menjadi musuh utama senjata laser. Apabila pancaran laser bertenaga tinggi memanaskan udara lembap di atas lautan, udara tersebut mengembang dan bertindak seperti lensa yang mengaburkan dan menyebarkan pancaran laser itu sendiri. Semakin kuat laser yang cuba ditembakkan, semakin teruk pancaran itu diputarbelitkan oleh habanya sendiri. Dan sebagai jawapan kepada ancaman laser, pembuat drone telah menjumpai penyelesaian pembaikan pantas yang sangat murah dan menggelikan. Mereka mula menyalut drone plastik mereka dengan cat pemantul haba atau hanya menampal lapisan pita kerajang aluminium yang berkilat. Lapisan ringkas ini memantulkan sebahagian besar tenaga laser, memberikan drone tersebut beberapa saat tambahan yang kritikal untuk sampai ke sasarannya. Penyelesaian kompromi yang paling praktikal setakat ini mungkin terletak pada meriam pintar pelbagai peranan. Sistem meriam utama kapal yang asalnya direka untuk mengebom sasaran darat yang besar, kini dibekalkan dengan peluru letupan udara terkawal atau airburst munitions. Peluru canggih ini boleh diprogramkan sepersekian saat sebelum ia meninggalkan laras meriam untuk meletup tepat pada jarak tertentu di udara. Apabila peluru ini meletup di hadapan gerombolan drone, ia memuntahkan ribuan serpihan tungsten berkelajuan tinggi, mencipta dinding halangan kinetik yang mustahil untuk dielakkan. Ini adalah pendekatan senapang patah berskala besar. Ia jauh lebih murah daripada peluru berpandu pemintas dan lebih tahan cuaca berbanding senjata laser. Namun, kapasiti simpanan peluru meriam utama juga ada hadnya. Setakat ini, kita hanya membincangkan drone bawaan udara, tetapi titik buta $bilion ini meluas ke bawah permukaan air. Bot permukaan tanpa pemandu atau USV yang pada dasarnya adalah drone bot laju yang padat dengan bahan letupan menggunakan taktik serang hendap yang sama. Mereka bersembunyi di celah-celah sampan nelayan awam di selat yang sibuk sebelum memecut ke arah kapal perang pada saat-saat akhir. Bot drone permukaan ini hampir mustahil untuk dikesan oleh sonar kerana mereka beroperasi di permukaan di mana bunyi enjin dan rintangan ombak mengganggu isyarat akustik bawah air. Pada masa yang sama, profil mereka sangat rendah sehingga radar menganggapnya sebagai ombak biasa. Apabila mereka akhirnya dikesan secara visual, kelajuan luar biasa mereka menjadikan pemintasan hampir mustahil.
Dilema strategik yang dihadapi oleh Komander Tentera Laut hari ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Jika anda menghidupkan semua radar aktif anda untuk mencari drone, anda memancarkan isyarat elektromagnetik yang besar yang mendedahkan kedudukan tepat anda kepada musuh dari jarak beratus-ratus batu. Anda menjerit di dalam bilik gelap untuk mencari lalat, tetapi secara tidak sengaja memberitahu serigala di mana anda berada. Oleh itu, kapal moden cuba beroperasi menggunakan penderia pasif. Daripada memancarkan radar, mereka hanya mendengar isyarat elektronik yang dikeluarkan oleh musuh. Tetapi drone autonomi moden beroperasi dalam keadaan senyap radio sepenuhnya. Ia tidak memancarkan isyarat radar dan ia menavigasi menggunakan pengecaman imej optik secara dalaman tanpa bergantung pada isyarat GPS luaran yang boleh dikesan. Inilah kemuncak strategi pengenaan kos atau cost imposition strategy. Musuh tidak perlu memusnahkan kapal pemusnah berbilion dolar anda. Mereka hanya perlu menjadikannya terlalu mahal, terlalu berisiko dan terlalu meletihkan secara psikologi untuk anda mengendalikannya di perairan yang dipertikaikan. Kemenangan dicapai bukan melalui penenggelaman kapal tetapi melalui kelumpuhan taktikal. Bagi menangani krisis ini, kurikulum latihan tentera laut sedang dirombak. Kelasi tidak lagi dilatih untuk menatap skrin radar yang memaparkan data abstrak. Mereka kini dilatih seperti pemain isukan menggunakan pengawal realiti maya untuk mengenal pasti dan memusnahkan sasaran pantas di persekitaran yang padat secara visual. Masa tindak balas otot dan koordinasi mata menjadi kemahiran kelangsungan hidup yang utama. Ironinya, dalam usaha mencari penyelesaian berteknologi tinggi, kita melihat kembalinya taktik dari era Perang Dunia Kedua. Konsep serpihan peluru anti-pesawat atau flak yang memenuhi ruang udara dengan logam tajam kembali relevan. Ia membuktikan bahawa kadangkala penyelesaian yang paling berkesan untuk masalah moden adalah konsep fizikal asas yang telah diuji oleh masa, dipertingkatkan dengan fuse ketepatan moden. Seni bina kapal perang sedang bergerak ke arah reka bentuk modular. Daripada membina kapal dengan penderia dan senjata yang dipasang secara kekal dan lapuk dalam masa 5 tahun, kapal masa depan direka dengan slot plug dan main yang besar. Ini membolehkan tentera laut menukar modul senjata laser yang lama dengan senjata gelombang mikro generasi baru dalam masa beberapa hari sahaja semasa berada di pelabuhan. Visi muktamad masa depan adalah kapal induk drone, badan kapal yang sangat laju dan halimunan tanpa anak kapal manusia yang tugas utamanya hanyalah untuk membawa dan melancarkan ribuan drone penderia dan drone pemintas. Kapal induk ini akan beroperasi ratusan batu dari medan pertempuran dikawal melalui satelit, sepenuhnya mengeluarkan elemen manusia dari zon bahaya pelesapan kinetik. Sudah tentu, peralihan kepada sistem pertahanan anti-gerombolan autonomi sepenuhnya membawa implikasi etika yang mendalam. Apabila mesin berkuasa AI diberi kuasa untuk mengenal pasti ancaman dan melepaskan tembakan dalam masa milisaat tanpa pengesahan manusia, risiko kesilapan mengecam pesawat awam atau nelayan tempatan meningkat secara mendadak. Garis panduan penglibatan tradisional sedang diuji sepenuhnya. Sebagai kesimpulan, krisis titik buta bilion dolar ini bukan sekadar masalah radar yang tersilap tala. Ia adalah manifestasi ketidaksesuaian yang mendalam antara jentera perang warisan Perang Dingin dengan realiti peperangan asimetri abad ke-21. Kita telah menghabiskan berdekad-dekad bersedia untuk melawan naga hipersonik yang besar di langit untuk mendapati diri kita digigit mati oleh ribuan semut berbisa. Keupayaan inovasi awam telah mengatasi kelajuan pemerolehan ketenteraan. Sebuah drone plastik yang direka untuk merakam video percutian, apabila dilengkapi dengan beban letupan kecil dan perisian minda sarang sumber terbuka, secara berkesan telah membatalkan kelebihan maritim yang dinikmati oleh kuasa-kuasa besar global selama lebih setengah abad. Keseimbangan kuasa dunia telah beralih ke tangan sesiapa yang memiliki bateri litium terbanyak. Penyelesaian akhirnya tidak akan datang daripada keluli yang lebih tebal atau peluru berpandu yang lebih besar. Ia akan datang daripada keupayaan kita untuk menguasai spektrum elektromagnetik, memanfaatkan kepantasan perisian kecerdasan buatan, dan yang paling penting, kesediaan kita untuk membuang dogma taktikal lama yang menganggap saiz dan kos sebagai penentu utama kekuatan ketenteraan. Lautan sentiasa menjadi penguji yang kejam terhadap keangkuhan manusia. Dari armada Sepanyol yang karam dipukul ribut hinggalah kepada kapal pemusnah moden yang lumpuh akibat mainan plastik, laut tidak pernah peduli tentang betapa canggihnya teknologi anda jika anda gagal beradaptasi dengan persekitarannya. Evolusi maritim sedang berlaku secara langsung di hadapan mata kita. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan mendalam ini. Jika anda mendapati analisis sains ketenteraan ini membuka mata anda, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan video ini dan langgan saluran Bedah Sains untuk lebih banyak pendedahan teknologi yang membentuk dunia kita.
Sehingga berjumpa lagi di episod seterusnya, teruskan menyoal, teruskan membedah, và kekal ingin tahu.